Assalamualaikum semua. Hari ini aku bawa jentera kesayangan aku untuk diruqyah oleh seorang bomoh kereta. Bomoh kereta? Dengar kabarnya kalau kereta panas-panas tu kan, dia boleh sejuk kan. Mau kita tengok apa dia buat dengan kereta aku. Dah sampai dah pun. Okey, nanti sekejap lagi kita jumpa dia. Hari ni aku jumpa Boy. Dia ni memang spesialis tinted sekejap lagi kita nak buat kereta aku. Aku nak bagi dia kerjakan kereta aku untuk bubuh tinted yang terbaiknya. Boleh Boy? Boleh, insyaAllah. Okey, nanti kita tengok apa kita hasil dia. Okey. Alright. Okey. Jangan tak baik. Kalau kau buat tahu kau tak elok, aku suruh kau buka balik. Mesti baik. Mesti baik. Okey, percaya kau Boy. Okey, alright. Okey, terbaik. Jumpa. Upacara pun bermula. Boy dengan seorang pembantunya memulakan operasi. Tanpa jampi serampah, tak perlu mandi bunga. Boy dan pembantunya hanya menggunakan filem. Sedikit was-was, tetapi aku cuba bertahan, tak mahu mengganggu pekerjaan mereka. 30 minit berlalu, proses meruqyah kereta aku diteruskan. Nampak mereka berdua sangat profesional dalam melaksanakan tugas masing-masing. Nah, inilah yang berlaku. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bulan puasa ni kan, harap semua puasa Cuma nak bagi tahu hari ni in-house ada masuk Suzuki Vitara. Okey, old school punya kereta. So far nak explain yang kita punya produk tinted paling hangat dekat Malaysia kan. Okey, yang untuk untuk driver passenger ni, kalau you tengok dia punya gelap dia kan, yang ni 80%. Okey, yang untuk belakang ni kita panggil 95%. Daripada segi ketelusan cahaya dia 5% je. Okey, yang ni ketelusan cahaya dia 20%. Yang untuk front windscreen, okey, yang untuk depan ni saya letak 50%. JPJ punya spek ketelusan dia nak 70%. So saya nak dapatkan dia punya redup dengan tahan haba tu, saya tu drop sikit dalam 20%. So yang ni 50%. Kalau nak tengok kat luar, yang diorang cakap kat luar gelap, dalam cerah, inilah tinted dia. Awak boleh tengok daripada dalam. So ni view daripada dalam. Cerah cerah. Abang tengok daripada ni, okey, ke belakang kan. Tapi kalau abang kat sini, kat luar ni, daripada arah luar, tengok, daripada luar tak nampak dalam. Tapi daripada dalam tadi dia nampak cerah kan. Inilah kedai actually dekat Puncak Alam. Puncak Alam, Bandar Hill Park. Alamat ni boleh Google ataupun call terus nombor tu. Ada map, ada macam-macam dekat situ. You boleh Google, dan ada nombor telefon. Apa-apa lanjut nak info, call je. Isnin hingga Sabtu saja buat masa ni lah. So untuk Sunday kita orang memang cuti penuh. Tu je. Assalamualaikum. Tu je. Pengeras dia berapa Boy? Mantap ni. Kau takkan dapat spek yang macam ni, pilihan ni. Faham? Nampak sama-sama kan? Dia tak cerah sangat. Cun. Tapi yang best dalam kau tengok clear. Alhamdulillah, inilah hasilnya. Memang terbaik lah. Oi, rugi kalau hangpa tak pergi. Sekarang ni cuaca makin panas, nak raya pula tu. Kalau nanti cari make-up nak pergi beraya rumah kawan-kawan, rumah saudara mara, kan elok bubuh tinted sebelum raya ni. Cepat-cepat.